Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sekarang saya berada di Kampung Parit Khalil, Laman Impian Residensi Fasa 1. Okey, yang ini adalah pakej tanah dan rumah yang kita tawarkan untuk siapa-siapa yang berminat. Okey, so yang ini terletaknya rumah Cikgu Azrina. Berkeluasan 860 kaki persegi. Rumah ni tuan-tuan dan puan-puan ada 3 bilik tidur, 2 bilik air. Okey, jom saya bawa tuan-tuan masuk ke dalam rumah. Okey, ini adalah anjung 8x8. Mozaik seperti biasa ukuran 1x2. Okey. Yang pembukaan kasar, okey, sesuai untuk anjung dan juga dapur dan lantai bilik air. Okey. Dan pintu special request daripada tuan rumah. Tuan rumah tak nak ada cermin. So kita gunakan pintu solid kayu. Okey, ukuran 5 kaki. Ada 2 daun macam ni. Jom kita masuk ke dalam. Okey, rumah ni tadi bukaan dia 27 kali 35 kaki panjang ke belakang. So ini saya berada di ruang tamu ukuran 13 kali 15. Tuan-tuan boleh tengok ketinggian rumah yang pelayanan bina daripada lantai hingga ke atas. Ukuran dia 11 kaki tinggi. Kipas, okey, ini adalah pakej yang pelayanan bagi. Kita gunakan kipas 5 bilah. Okey, 5 bilah untuk keseluruhan rumah. Seperti dalam bilik dan juga ruang tamu. Okey, warna cat tuan rumah pilih satu color macam ni. Nampak sangat cantik bila tak ada banyak sangat color kat dalam rumah. Okey, so jom saya bawa tuan-tuan untuk masuk ke dalam. Ini adalah bilik tidur yang pertama. Okey, master bedroom 10 kali 10 kaki. Okey. So warna biru menjadi pilihan tuan rumah untuk bahagian dalam bilik. Okey, dan kita ada satu bilik air kat sini. Okey, 6 kali 4 kaki. Tinggal nak pasang pintu je. Holding door nanti kita pasang. Kita siapkan dengan shower, toilet bowl, bidet dan juga sinki, pipe seperti biasa. Okey, jom kita masuk lagi kat sini. Okey, jom sini. Okey, sini ada lagi satu bilik. Okey, jom masuk. Bilik ni tuan-tuan dan puan-puan 10 kali 10. Okey, kipas, lampu seperti biasa. Okey, dan di sini depan bilik ni kita ada satu laundry area. Okey, kita dah siapkan dengan pipe dan juga outlet untuk keluar air. Dan ada satu toilet kat sini. Okey, 8 kali 5 kaki. Shower siap semua dengan sinki, toilet bowl, bidet dan juga pipe. Okey, so dapur kat sini, terus ke bahagian dapur. Tapi sebelum tu kita tengok dulu bilik tidur yang ketiga. Yang ini lebih kurang 8 kali 9 kaki. Okey, siap semua aksesori seperti biasa, kipas, lampu. Dan ini adalah dapur milik klien. 12 kali 17. Okey, panjang dapur ni. Kita siapkan dengan aksesori dapur, tabletop ni memang dalam pakej yang pelayanan tawarkan. Tuan-tuan boleh tengok kita mozaik bahagian atas dan juga bawah tabletop. So, kalau tuan-tuan ada cadangan untuk pasang kabinet, tuan-tuan boleh terus pasang. Kalau tak pasang pun, masih lagi okey lagi masih lagi nampak cantik lagi sebab kita mozaik dekat bahagian bawah juga. Okey, dan 2 sinki macam ni. Okey, ini memang aksesori yang memang ada dalam package pelayanan. Kita siapkan sekali dengan sinki dengan tabletop macam ni. Dan ada satu exhaust fan dekat atas tu, dapur. Dan ini adalah akses pintu ke bahagian belakang. Okey, tuan-tuan boleh tengok kat belakang tu. Ini adalah rumah-rumah yang pelayanan dah serahkan di Laman Impian Residensi. Yang ni adalah fasa 3. Fasa 3 semua dah habis kita jual, alhamdulillah. Okey, so bagi sesiapa yang nak tahu lebih lanjut tentang pakej yang pelayanan tawarkan, kita ada pakej tanah dan rumah di
Kampung Parit Bingan iaitu Embun Residency Parit Raja Batu Pahat Johor, serendah 200,000 sahaja. Ada package tanah dan juga rumah, dan kita ada juga package untuk kaki tangan kerajaan di Kampung Parit Jelutong dan Kampung Parit Karjo. Okay, kita ada tanah dan rumah serendah 300,000. Okay. Okay, apa? So siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang package-package yang kalian tawarkan, boleh walk in ke pejabat kita di Parit Raja Batu Pahat ataupun di Bandar Bukit Mahkota Tepangi. So insyaAllah kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Salam sejahtera semua, bye. Assalamualaikum.